Bekas isteri penyanyi Nubahan Ahmad, 36 tahun iaitu Dr. Afifah Hidayah, berasa geram dan sakit hati apabila pembantu rumah warga Indonesia yang datang melawat anak lelakinya di hospital dan bertindak mencium kanak-kanak itu di bibir. Dr. Afifah atau Dr. Fi, 35 tahun berkata, pembantu rumah itu datang dibawa oleh bekas suaminya yang melakukan kejutan terhadap anak lelaki mereka dan tidak sepatutnya wanita asing terbabit berkelakuan demikian. Terdahulu, Dr. Fi membuat luahan berkenaan di akaun Threads miliknya dan turut menyatakan rasa kesal apabila mendakwa Nubahan langsung tidak menegur tindakan salah dilakukan pembantu rumah berkenaan. Menurut Dr. Fi lagi, pada hantaran sama dia ada menegur pembantu rumah itu kerana perbuatannya mencium anak lelakinya baru berusia 6 tahun itu di bibir adalah salah walaupun masih kecil. Dalam pada itu, Dr. Fi juga meminta netizen yang mengikutinya di media sosial menyampaikan perasaan kurang senang dirasakannya kepada Nubahan yang didakwa tidak menghalang pun tindakan pembantu rumah terbabit. Dr. Fi yang bernikah dengan Nubahan pada 29 Ogos 2015 dan hidup bersama selama 10 tahun mempunyai 3 cahaya mata.